Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, aku on the way kerja. So hari ni aku nak beritahu kenapa aku suka tengok YouTube daripada aku dengar radio ataupun aku buat benda lain lah. Okay, sebab kalau kau nak tahu, aku suka sambil aku tengok, sambil aku drive, aku suka dengar YouTube. Tak kisahlah benda apa semua. Macam sekarang ni kan, aku punya ni kan, ni aku dengar YouTube lah. Sebab aku rasa YouTube ni sebenarnya lagi best tau. Kalau kita macam info kita dapat, pelik-pelik pun ada. So lagi best lah. Okay. So aku sendiri pun aku akan tengok lah channel-channel orang, channel korang semua, channel subscriber semua aku tengok lah. Untuk mengatakan korang, konten aku sekarang ni agak niche. So harap korang still support aku, still bagi aku semangat untuk naikkan subscriber aku. Walaupun lambat, tapi aku bersyukur lah. Kita tak boleh nak kejar sangat kan. Kita pun ada kerja fikir nak diteruskan. Okay, YouTube ni sebenarnya korang boleh tengok lah, macam-macam ada sebenarnya. Korang boleh pandai godak-godak lah. Okay. Sebab YouTube ni bagi aku dia banyak memberi informasi yang korang nak tahu. Okay. Cara buat tu, cara buat ni, so mudah lah. Sebab tu kau buka YouTube. Okay, kalau selain kau nak dengar lagu semua boleh lah kan, layan drama apa semua. Tapi YouTube ni sebenarnya dia memberi manfaat jugalah, okay, kepada kita semua yang tercari-cari info atau maklumat terbaru, okay. Dan sekarang ada pun berita pun dah ada dekat channel YouTube. Contoh TV3, diorang dah ada sendiri channel diorang. So bila diorang on air tu macam diorang live lah. So dapat tarik crowd. Macam Esra Awani. So hobi aku bila aku bawa kereta, aku buat konten macam ni kan. So then kalau aku tengok konten, aku akan tengok YouTube lah. Macam ni aku tengok YouTube Rozek TV apa semua kan. So YouTube ni bila aku bawa kereta, aku dapat dengar. Tak semestinya aku duduk rumah tengok YouTube kan, dapat mendengar. Kau jangan tengok juga sangat, sebab kau tengah drive kan, kau memandu sebenarnya bahaya juga lah. Tapi janganlah fokus sangat. So korang kalau ada channel YouTube boleh komen kat bawah dan aku boleh layan lah time aku drive. Dapat sikit korang kan. Confirm aku tak skipnya. Kalau aku nak skip kan, macam mana nak tekan kan. So aku biar relax, bawa kan, layan semua kan. Yang ni aku rakam guna iPhone 11 Pro tau. Tak tahu dia jelas sikit ke itu sama. Sebelum ni aku pakai phone ni, Honor 9X. Untuk mengatakan korang, channel YouTube aku sebenarnya dah agak lama lah. Dan tengah menggrowkan balik kan. Dan aku sebenarnya YouTube ni semua boleh tau. Sebab aku kadang tengok orang dia upload gambar family dia je kot, dengan kan gambar dia anak dia, tapi subscriber boleh 8k. Gila lah. Aku macam apa benda macam mana dia buat tu. Tak apa, aku percaya okay, boleh satu hari nanti boleh je. Tapi yang makan masa lah. Macam aku punya style ni makan masa lah. Macam niche yang satu niche cepat, masak so laju lah naik. Tapi tak apa, aku takkan give up. Aku akan stay buat konten yang tak kisah kan. Kalau korang ada idea bagi aku konten, macam yang bagus mana bagi aku konten politik kan. So kena banyak membaca politik ni. Dia tak sebarang cakap kan. Sebab baru je kes hangat ni. Boleh juga nak buat politik kan. Allah, satu pula baik tak buat mau ni. So kalau nak tanya hobi aku, bila drive aku akan buat apa, aku akan tengok YouTube lah. Tu je, aku akan tengok YouTube. Bila aku drive, aku akan tengok YouTube. So dia jadi macam best lah kan. Semua info aku tahu lah. So korang
support aku. Okay. Aku ada FB page juga tau. Sama nama, Lebah Family Estate. So korang boleh support FB page tu juga lah. Aku nak try ke arah Facebook, tapi tak tahu lah channel dapat duit. Okay. So korang kalau suka tengok YouTube, like, komen aku punya ni. So saja pencerahan aku kali ni. Tak nak sembang panjang. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye.